Hello, wahai orang yang tuduh main fitnah aja mamak putih tanpa usaha periksa. Hari ni saya nak cakap pasal mamak putih. Ya, kenapa nak cakap pasal mamak putih? Ya, mungkin sebab jarang muncul dalam filem, cuba muncul dalam series macam Scott Mystery lah, dengan misteri yang macam-macam. Ya, lawak yang tak guna yang dibuat oleh EXO. Ya, macam kita tahu, EXO adalah syarikat filem yang paling teruk. Jadi EXO ceria. Saya pernah tengok misteri Scott Mystery memang teruk betul lah. Lawak je ni agak teruk sampai saya rasa macam nak bakar je EXO tu. Ya, yang paling teruk sekali Keluang Man. Mamak putih tidak muncul dalam Keluang Man. Ya, saya berharap mamak putih akan muncul dalam Keluang Man. Tapi malangnya EXO ni memang tak pandai guna otak. Mereka asyik ambil pengarah filem yang salah. Ya, seharusnya mereka ambil pengarah filem yang bijak. Tapi sebabkan bos EXO tiada otak, ya, membuatkan mereka pilih pengarah yang salah, yang pelakon yang baik tapi pengarah dia buruk. Ya, bukan salah pelakon tapi pengarahnya yang salah. Ya, yang salah bos EXO je, yang tak ada otak sama sekali. Ya, jadi tak perlu cakap pasal bos EXO yang tak ada otak tu. Sekarang kita cakap pasal orang yang ada otak. Ya, iaitu mamak putih. Mamak putih ni selalu dituduh dia letak santau lah, tu lah, ni lah. Padahal mamak putih ni tak ada buat apa-apa. Orang-orang yang cakap macam tu orang yang rasis dengan orang kulit hitam. Tambah lagi dengan syarikat yang rasis dengan kulit hitam ni. Ya, ini dia ATB yang sememangnya dia mereka rasis dengan orang kulit hitam. Ya, dia mamak putih tak buat apa-apa, malah dia pun kena dengan sekali dengan kawan dia tu. Kawan dia yang buat dia pun kena. Padahal dia tak salah, mamak putih tak salah apa pun. Ya, ATB tu patutnya mampus saja. Bakar sekali dengan EXO lah. Ya, EXO ke ATB ke sama-sama rasis dengan orang kulit hitam. Ya, jadi sebab itulah saya buat video ni. Sebab saya rasa kesian dengan mamak putih. Banyak betul orang yang rasis dengan orang kulit hitam. Masih baik kawan dia Ali masih berbaik dengan dia. Ya, saya tak rasis dengan orang kulit hitam sebab sebanyak kawan-kawan saya kulit hitam, tapi saya tak rasis. Ya, mak saya tak perlu cakap lah. Okey, untuk mereka rasis ni, aku bersumpah mereka ni layak mati saja. Amin. Okey, semoga itu terjadilah. Ya, semoga perturunan mereka pun pupus yang meninggal. Amin. Ya, buat apa sayang orang rasis? Orang rasis tak layak disayangi. Amin. Okey, untuk mamak putih ni sayang sekali sebab kalau level dia rendah, yang dia selalu direndahkan, dia membuatkan dia tak dapat berlakon dalam filem aksi yang bagus. Ya, Syafiq Yusof saya tak tahulah dia rasis ke tak. Sila komen kalau anda tahu tentang Syafiq Yusof. Ya, saya tak kenal sangat Syafiq Yusof tu. Kalau dia tak ambil, mungkin dia rasis. Kalau dia berbaik dia dengan mamak putih, mungkin saya salah. Okey, sebenarnya saya masih sangka buruk dengan Syafiq Yusof ataupun siapa Yusof. Ya, tapi kalau difikir balik, ada juga pelakon kulit hitam yang dalam cerita tu. Ya, jadi saya tak rasa rasis pun. Okey, sorry kalau saya salah cakap. Sila tekan butang subscribe atau ceng kalau ada tahu. Sila komen kalau anda tak faham. Okey, sebab saya tak tahu apa-apa tentang mamak putih ni, sebab ya, dia dituduh sebab level dia rendah saja. Yang rasisme memang banyak kat Malaysia ni. Okey, mamak putih ni orang Malaysia, dia bukan orang luar negara. Sebab itulah saya buat video ini, untuk beritahu penjelasan. Tak semua orang kulit hitam tu orang luar negara. Tahu? Okey, jangan lupa tekan butang subscribe atau ceng, share video ni kalau anda faham, anda tidak rasis. Bye.